Dan adalah Muhammad Ibnul Munkadir yaqumul lail, beliau melaksanakan ibadat malam, sembahyang malam. Wa idza talabat ummuhu, apabila ibunya meminta kepada beliau annahu yaghmizu rijlaha, bahasanya Muhammad bin Munkadir memijat akan kaki ibu hingga pagi hari, beliau melihat demikian itu lebih utama dari salatnya. Yang tentang berbakti kepada orang syik. Jadi lebih hegat tak cupit aki mak dengan dah sembahyang tahajud. Mak sakit, rheumatik, dicupit aki buat tanya. Amalasan, sembahyang tahajud belum. Anjirnya, lebih le pahala dah cupit aki katnya. Dah cupit aki katnya, riza katnya menampak riza Allah. Sembahyang tahajud katnya nurut hati, nampak riza Allah. Dah cupit aki katnya, pataikan riza katnya, riza Allah. Sebab riza Allah menjadi riza orang syik. Riza orang syik katanya mana? InsyaAllah Allah akan riza kita tanya. Gaknya dia guna ibadat malam, dia gehai lemak dia pijat kaki, yang gak anggap pijat kaki mak yang lebih utama dengan sembahyang tahajud. Karena ridha mak ini lebih utama jika karena ridha orang syiknya jadi sebab untuk ridha Tuhan.